rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah Rahman Rahim, kekalkan berikan kesihatan kepada Surani binti Lut, matanya kembali sihat untuk dia boleh menjadi hamba mengerjakan ibadat padamu. Ya Allah, kasihilah anak muridku ini ya Allah, anak murid yang jadi ibu, supaya dia akan menjadi isteri yang lebih solehah, serta pulihkanlah matanya seperti biasa ya Allah, memudahkan dia beribadat dan membaca Quran untukmu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jika terbatas, memang hampiri dengan tempat wudhu. Alhamdulillah, syukur. Assalamualaikum adikku Huzairin dan keluarga. Sila teks ayat untuk saya doakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini dua pintu masuk 79, ada dua menara. Dan ke sini adalah insya-Allah kat sini tampak tanah Asmana Muhammad Amin. Konten. Untuk ke surau solat berjamaah, kekuatan mata kita agak tak mengantuk untuk membaca Al-Quran, kekuatan mata kita untuk memandang Al-Quran untuk cukup. Jangan cari pasal dengan isteri. Di sini bila keluarga yang mawaddah. Isteri rasa nak bekai, jangan rasa nak menang. Bina keluarga yang nak ada anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah kepada kita. Saya nak tanya ibu ayah dah doa ke belum kepada mak dan abah sendiri? Jangan pernah lupa ibu ayah. Ni tempat elok, ni tempat hebat, ni tempat suci ibu ayah. Jangan lupa kepada mak dan abah kita.
Mak dan abah kita doakan kita, mak dan abah lahirkan kita, mak dan abah besarkan kita, mak dan abah kita berbenak lelah untuk kita. Satu titipan doa di sini ibu dan ayah, memberi kesejahteraan kepada ibu dan ayah kita di sana. Haji Basri yang dia datang sampai semalam, dan petugas kedua Haji Basri daripada Kuala Lumpur, Haji Ahmad Ashraf. Jadi Haji Ahmad Ashraf dia pun baru sampai semalam. Dia akan buat umrah pada malam ini bersama dengan Duyufur Rahman yang baru tiba. Haji Muhammad Azhar, Haji Ahmad Muhammad Azhar dia daripada Tagiklah. Dia bagi kita sampai pukul 10 sampai dia stop kita cuba panjangkan ya. Okey. Abina Ibrahim Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda